Hai kawan-kawan, sebelum tengok video ni, ayo kita subscribe, like, komen dan share. Korang tahu tak tempat mana nak buat case gitar? Nak buat bag gitar ni, susah lah. Gitar ni tak ada bag. Kalau korang tahu kat mana-mana tempat nak buat bag gitar, beritahu. Kau text kat bawah, DM kat bawah Nak buat gitar ni, nak cari hard case, cari-cari tempat tak jumpa. Lagipun isi kat sini pun tak muat. Nampak? Tak muat oh. Sekarang nak isi kat bonet pun tak muat. Kita terpaksa isi kat sini. Ni korang kalau ada tempat siapa-siapa tempat boleh bagi tahu Roger tempat aku nak buat bag gitar ni. Nak buat soft case lah, soft case. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih buat semua follower Melissa Band kerana mendoakan saya, mendoakan kesihatan saya. Alhamdulillah saya dah sihat bang. Sihat Dah sihat. Bumbung siap bumbung. Udah siap bang. Nanti buat konten. Nanti buat konten bumbung, shilling semua dah siap. Okey, alhamdulillah. Tak sangkalah saya bila dah dalam keadaan sihat macam ni, kita dapat bergabung kembali dalam Melissa Band. Lepaslah ke Johor ni ceritanya. Lepas ke Johor dan dapat berjumpa dengan followers di sebelah selatan lah. Dapatlah nak menggegau bumi selatan. InsyaAllah bang, insyaAllah. Okay. Pertama sekali, saya dan juga Ali Melissa Band sebenarnya sebagai jemputan lah. Sebenarnya konsert ni kita beri laluan kepada yang Melissa senior. Berikutan dengan ulang tahun yang ke-35. Okay. Jadi support kami. Dan datanglah. Kita jumpa di The Coliseum Rooftop City Plaza pada 28 Jun ini bersama Mionte, Black, Sky, Ajak Melissa dan juga nyanyi Ahem. Tak boleh bocor lubang.